Masuk dalam rumah dah Hazim. Orang ni boleh nak tahu bumbung. Tak tahu. Pandai-pandai lompat kot. Ada orang kena. Hazim. Hazim selamat lah. Ouch. Alamak. Hak tu lagging oh. Siang kerja lagging. Dengar aku kat ceria. Alah cara memang lagging oh. Gerak lah. Orang ni boy. Kerja siapa tu? Kerja Tina tu. Hazim. Oh tu teknik dia kot. Dia ni pasal dia bunuh lagi. Pasal dia boleh. Dia dendang betul dengan Tina tu. Kejar je. Cepat, tolong. Allah mati. Mati. Ada orang tu, orang paling Roblox. Bukan orang paling orang paling Roblox. Ada dua orang paling Roblox lah ni. Takutnya aku. Takutnya aku tengok Froggy tu. Ya. Aziz dia datang kat kau. Mana? Tak ada lah. Dia masak dalam rumah. Oh, tak lah. You kejar lelaki tu kot. Tu. Dia kejar aku. Oh. Itu boynya aku. Keluar dah. Takutlah aku tengok katak ni. Aziz berangkak. Apa AFK ke? Oh. Hazim. Biar mati ni apa? Siapa dia bunuh aku? Alah. Serang banyak. Left 4 Dead. Left for dead. Aziz. Jumlah jatuh. Sekejap, Hazim banyak ni dah main. Kenapa nama Hazim tak ada dah ni? Jimmy namamu apa? Jimmy Wan kang? Jimbo Himbo. Tak ada lah namamu dekat sini. Dekat Yang Predator data. Froggy ni. Kamu kosong belaka. Kosong belaka. Oh patutlah. Tengok kosong belaka. Mu level kosong. Kenapa Haziq? Predator Froggy ni invisible lah. Invisible. Kalau dekat je nampak. Ya. Kosong nampak. Marah. Dia orang ni level 93. Wow. Weh. Siapa Froggy? Haziq. Wawa. Wow coy. Masuk dalam call. Gelak ni dah ni. Haziq mu kata siapa? Tak tahu jauh kat mana. Cepat Haziq. Cepat. Hai Hazim.
Pemuda bersiri dah datang. Ih, kejar lagi. Kejar Azing kena. Terus nak yang kau. Sekejap. Wawa dah join lah. You masuk you kena kick. Oh, mundur bawah tanah. Asyik. Tak mundur. Pada saja jalan. Aku tahu dah kau. Hasil tolong selamatkan kai. Help me. Budak. Aku dah ingat lah jalan tempat ni kan ada bawah tanah ni duk mana? Oh, sini. Ramai yang membunuh. Ramai tu orang. Alah, aku tak tolong apa. Aku jerit je lebih. Sebab apa aku duduk lebih tu nampak Like kot. Hai. Aku nak nampak atas ni ke? Tak boleh ke? Oh, boleh. Siapa dah atas ni? Anjing! Tak kuat. Aku tahu dah. Aku tak rasa kau ada kat situ. Aku tengok main nampak. Lepas tu tiba mari. Mana tina dia? Jatuh tu kat atas tu je. Help me. I know Oh nobody. tu. Macam mana dia naik atas tu? Aku tengah nampak atas ni kan ni. Masuk sini, tepi ni. Masuk nampak gini. Mungkin kata aku buat apa? Lah. Aku nak kata jatang tu. Semuanya alasan. Sorry. Kata Hazing ada dalam rumah. Kita tak bapak je 16 saat. Tak boleh. Rumah Hazing tu payah sikit nak masuk. Gelap. Dia pergi ketuk pula dalam rumah tu. Bapak kuat je bunyi dekat dia. Wow. Tak dapat guna kan? Jimbo-himbo 40. Jangan terus ni makan. Banyak ke dapat duit? Apa survival bro? Mana tengok? 3 bulan. Mana kau nampak? Dekat apa ni? Oh, sini lah. Survival. Hot level 93 tu. 93 tu 25,000. Memang survival 5,000. Hidup zaman Rocky tu. Banyak. Nak ni. Kau. Apa buat village? Ya, ada happy village. Nak happy village lah. Ikut lah. Alamak, dah boleh gerak screen. Allah. Ya Allah, lagi buat hal. Kaiden ni 2 kali dah jadi. Kaya tu. Nama macam cadar. Cadar kat hitam tapi nak kutuk. Weh, aku dah nampak. Dah lega dah screen. Mana Roy? Hazim lari. Hazim. Aku nampak. Hazim, aku ikut mu. Nak ikut ke mana? Tak tahu. Aku dah nampak Froggy. Ikut aku. Rogi kat depan tu. Rogi dekat jambatan. Hazim ni kejar. Weh, pandai Hazim. Macam main parkour. Tengok sikit. Cik. Sana. Hazim tengah struggle. Aku duduk diam je sana. Di dalam rumah sana. Babek.
Mentang-mentang aku nak nampak. Ambil kesempatan atas aku. Mana tu? Tak tahu aku nampak je yang aku nak nampak. Aku nak nampak skrin, aku nak pusing. Aku lapak je mana aku rasa boleh lapak. Aku tak tahu Brogger tu duduk mana. Aku tahu aku lapak je. Dia pergi kat rumah. Dia kejar kau. Dia tahu. Kejar aku lagi ke? Tak, dia tengah kejar kau. Ha? Mana? Dia tak kejar kau. Oh. Dia tak kejar kau. Mana Hazim boleh naik atas tu? Kena lalu dekat cave belakang kau. Oh, kena lalu kat ni. Ya. Tak boleh. Lalu kat cave. Cave. Haa. Ada cave kat sini. Pergi tu datang dekat Hazim. Boleh kat Hazim. Cave kan kat sini. Pergi. Anjing. Haziq. Shu. Jangan datang. Lambat aku nak nampak. Ya Allah, jatah ni pula kena. Ada tempat rahsia lah bawah ni. Aku dah 2 kali dah kena katok. Sekali kena katok mati. Sekejap, aku datang. Kau mati belum? Dah mati kau belum? Tak. 20 saat lagi. Ada tempat rahsia. Kat mana? Nanti tunjuk aku. Dekat bunga merah. Dekat belah sana. Susah lah nak explain tempat ni. Boleh ke kau? Mana kau? Aku kat Hazing. Tempat saat ni. Tak apa, down cepat. Aku down tengok. Sini. Straight dekat laki tu. Dekat bunga merah tu. Ha. Masuk dalam tanah. Oh. Okey.